Ni kawasan ni rumah dia luas juga, ada orang tamu tu. Orang pun tutup pintu. Masa tu angin kuat. Tutup pintu. Saya pun tak apalah, hari ni insya-Allah kita baca Yasin lah. Semoga Allah Taala mempermudahkanlah pak cik ni. Nah, sebut nama, saya tak ingat nama dia masa tu. Lepas tu saya kata kita akan baca Yasin, kita berhenti 7 mubin. Itu yang kita belajar dengan Datuk Arundin pun. Kita berhenti 7 mubin, kita doa setiap mubin tu, kita doa semoga Allah memudahkanlah urusan. Jadi tuan-tuan dan puan, semua pakat duduk. Ya insya-Allah, pakat pegang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu nak mula ni Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bong. Terkejut saya, jatuh Yasin. Tahu sebab apa? Pakcik ni bangkit. Sau bangun. Orang tadi tengok aku gitu, terkejut bangun. Dia tengok gitu. Mau kena menampar, sia-sia tergolek aku. Memang takut tuan-tuan. Tapi saya buat relax. Orang semua dah gelabra tengok ustaz jatuh Yasin. Tapi saya masih kawal lagi. Sebab ustaz mana boleh takut dengan benda-benda macam ni. Mana boleh takut? Pegang balik Yasin. Jangan risau, tak apa, kita sambung. Nak sambung, dia cakap balik. Pakcik cakap, buka pintu. Ya, dia. Macam mana malaikat maut datang. Buka pintu. Buka pintu atas. Cucu dia buka. Angin masuk daun-daun ni. Tak ada apa ustaz, tipu atuk cucu pun nakal sungguh. Dia ni tak baca Quran ni jadi. Tak ada apa ustaz, ni atuk tipu. Dia cakap buka pintu. Saya kata bukalah pintu. Dia suruh buka, ikut sudahlah. Bila nak selesai macam ni? Dia suruh buka, hang tak mau buka. Dia pun buka pintu bawah. Buka pintu bawah tuan-tuan. Masa selesai pegang Yasin balik, nak tunggu. Buka pintu bawah, ular kepala 2. Jalan. Aku paling takut ular. Masa tu aku tak kira ustaz ke, selebriti ke, no way. Letak Yasin aku lari. Tak sedar rupa-rupanya duduk di atas meja makan. Duduk gini nampak orang ramai. Hang gelak nah. Kenal kat aku tahu tak? Oh, naik duduk atas meja. Astagfirullahalazim. Tak tahu macam mana duduk atas meja, aku tak tahu dah masa tu. Jemaah orang kampung, dia tengok ustaz duduk atas meja, dia orang dah kelang kabut. Ustaz lari letak Yasin, dia orang pakai ambil apa, kayu lah, kursi nak katok ni. Ular masuk dalam rumah. Duduk atas tu baru aku